Siapa sangka kita boleh sampai ke sini dan bertahan begini lama. Ini yang kita doakan dulu. Tapi entah kenapa, hari ini Mak rasa macam dah sampai ke puncak yang kita mimpikan. Mungkin masa untuk anak-anak yang kadang-kadang semacam jauh. Ida, weekend ni you buat apa? Balik kampung. Balik kampung? You tak nak bawa ais sekali ke? Jumpa mak you. Wah, Ayu, asal? You minat kat mak I ke? Orang serius lah. You ni apa ni? Setiap hujung minggu je balik kampung. Setiap hujung minggu je balik kampung. Apa salahnya? Orang ada mak. Mestilah. Dah habis kelas dah? Dah. Launching kompleks My Cars apa? Sekarang ni lah, cuma cepat. Kau lambat. Aku nak Sekejap. Apa pula tu? InsyaAllah. Alah, kau ni macam-macam ah. Hai. Dah habis dah ke? Nak pergi sana lah ni. Tadi lecture habis lambat. Okey, nanti kita jumpa, okey? Dah habis? Itulah kau lah punya pasal. Kau lah lambat. Aku dah lama tunggu kat belakang tu, tahu tak? Tak apa. Apa kata kau teman aku pergi kedai tudung jap? Aku nak beli tudung kat mak aku lah. Dia baru je telefon. Pesan beli tudung kat dia. Boleh? Ya. Nah, Ahmad. Jomlah cepat, tapi tak boleh lama. Kau ada dinner malam ni. Bocot. Pelan-pelan lah. Cepatlah. Hai Kak. Jumpa lagi. Bye-bye. Adam ni memang seorang pekerja yang bagus. Tak berat tulang. Dulu, bidang kita ni dipelopori oleh orang perempuan. Sekarang ni you tengok. Lelaki tau sanggup jadi personal assistant kita. Ni dia kadang-kadang I tak fikir tau 2 kali nak bagi marikas kat dia. What are you saying? Yalah, sampai bila kita nak uruskan marikas? Sampai bila-bila? I love what I'm doing. I know. Tapi bila kita tak ada, nak harap Izzat sibuk dengan social life dia tu. Mar, Izzat tu muda lagi, Mar. Let him live life to the fullest. Sorry lah, Dila. Minggu ni memang I dah block untuk family I. Ya, tak tipu. Alah, minggu depan lah. I janji. Okay? Alright. Listen, I gotta go. Ada PC in 5 minutes, okay? Izzat muda. Tu, adik dia yang kecil tu pun suka bisnes.
Dah. Kita ada Ida. Ida belajar lagi lah. Intan? Intan selesa mengajar. Very interesting presentation. In fact, I feel everyone has done a great job. You are right. I pun takkan teragak-agak nak serahkan marikas ni pada Adam. Tapi cuma satulah. Kalau anak-anak kita seorang pun tak ada hasrat nak teruskan usaha kita selama 20 tahun ni, I rasa macam terkandas tengah jalan kan. I'm so sorry tapi I sibuk sangatlah pagi ni. What? Min? Siapa Min? Aileen lah sayang. Of course you are. Memanglah. I was just testing you. Tengoklah I sibuk sangat sampai tak boleh nak ingat nama orang. But work hasn't finished. Banyak kerja lagi nak buat. In fact, you kena tunggu sini sekejap. You kena tunggu sikit lagi lama. You duduk sini. I make phone call. Duduklah. Tak nak. Duduklah. Tak nak. Duduklah. Sekejap je. I dah lama tunggu tau. I tak suka lah. I know. Tapi this phone call is very urgent. Dan lepas tu I balik sini, I belanja you lunch yang paling best. Betul. Betul. Okay? Okay. I'll be back. You nak pergi mana? Phone call. Okay? Sekejap tau. Sekejap je. Dulu kan Lydia, I selalu terfikir tau. Macam mana boleh kita dah sampai ke tahap ni? 20 tahun sekejap je. Sekejap, ni kedut bawah mata ni. Nampak tak? Sekejap apa? Tulang-tulang sendi kita ni semua dah rasa 20 tahun. Hey, pasal kedut-kedut ni lah, Max sayang dekat I. Oh, Max sayang. Sampai bila Max nak tunggu? Tu, you belanja 1 bulan duit flight tu berapa? Kahwin. Pindah. Kan hidup? Kahwin ya. Habis siapa nak teman kayu minum kopi? Lydia, don't worry about me, okay? Enjoy life. Yes, you too. Puan Intan. Hi Rizwan. Hai. Hope you are satisfied with your results. Terima kasih Puan Intan. Well, you deserve it. You've given your best. Terima kasih Puan Intan. Puan Intan. Ini khas buat Puan Intan. Terima kasih Rizwan. Sama-sama Puan Intan. Okey. Bye. Okay. Puan, Cik Lydia, saya minta diri dulu nak balik ke pejabat. Ada nak makan kek dulu? Ya. Kek? Oh, tidak. Nanti gemuk. No, lagipun saya ada meeting dengan corporate affair. Okey. Tu nak kena balik dulu. Okay. Bye-bye. Bye. Take care. Alright. Thanks, Adam. Okay. Bye. Hai, Datuk. I think I pun kena berundur lah. You know? Saja nak bincang. Datuk? Hai Marissa. Hai. Okay, thank you. Thank you. Biasa je. I tak nampak you pun birthday Datin K semalam. Oh, I buat doa selamat semalam. Oh. I tak dapat pun jemputan. Alah, buat dekat surau je Datuk. Janganlah berdatuk-datuk dengan I. You kenal dengan I masa I kontraktor kelas E lagi. Jangan cakap macam tu, nanti orang dengar lain jadinya. You takut dengan gosip? Itu kan permainan media. Untuk tingkatkan produksi, lariskan surat khabar. Tapi itu yang diorang baca dan yang itu diorang ingatkan. Orang macam you ni tak load dengan gosip. Setakat permainan media macam tu tak goncangkan empire Marikas. Thank you, Jamal. I mean, thanks for the vote of confidence. And thank you for this.
telefon. What? Kenapa you bagi Lin tu masuk? Manalah I tahu, I tak ada kat situ lah. I sibuk ni nak cari file ni untuk meeting tu nanti. Okay, fine. So, any messages? Ya. Cik Lydia call. Dia ingatkan you tentang dinner malam ni. Cik Lydia, business or pleasure? Cik Aunty Lydia. Kawan baik mak you, remember? Aunty Lydia. Sekarang you rasa susah tak sebab ramai sangat girlfriend? You know what? Lin ada kat dalam. So, you kena entertain Lin sampai dia penat. Me. Okay? I know you can do it. Well done. Bye. Izzat, jangan lupa lepas maghrib. Alah kau ni, bukannya salah aku pun. Kau tak nampak ke depan tu ada batu? Takkan aku nak langgar? Kau bawa motor kelang kabut. Sikit belakang aku. Relax lah, aku kan pro bawa motor. Takkan tak tahu. Hai. Nisa, apa awak buat kat sini? Nak ajak awak pergi makan lah. Apalah ada pink. Pink ni cantik kan? Mak aku suka warna pink lah. Memang tadi cakap tak suka. Yang keluar ni lah. Sebab ni ada beach kan? Cantik kan? Tapi tu cantik. Jom. Aku ada dinner malam ni. Alah, tu dinner ni. Kita pergi perkenalan ABC you nak? Nanti mama aku bising. Alah, sekejap je. Minum dulu. Hari ni pembukaan kompleks berguna Mama. Itu pagi tadi kan? Awak tak cancel kelas pun? Apa ada kat dalam plastik bag tu? Sampah. Dah berapa lama awak tak kemas bilik awak? Tan, macam mana pun kita kena bincang. Bincang apa? Kita kena pergi kaunseling. Dan kita kena pergi pejabat agama. Jangan lupa malam ni. Lepas maghrib rumah Mama. Saya pergi ambil awak.
Wan. Hello? Hello, Intan. Jangan lupa, malam ni saya pergi ambil awak. Ya, saya ingat. Awak ni tak payahlah nak ingatkan saya banyak-banyak kali. Okey. Saya jumpa awak malam ni. Okey. Ketam ni. Cikgu. Cikgu pergilah solat dulu biar saya buat. Tu tinggal masukkan ketam aja. Mana Ida ni? Tak balik-balik lagi. Selalunya dia yang awal daripada orang. Dia pergi Masjid India. Loh, kenapa tak cakap pergi Masjid India? Cik Wok nak kirim tudung. Minggu depan dia cuti. Cikgu ajaklah dia pergi. Udah pergi. Minggu depan lagi. Tak apalah. Solat dulu ya. Masukkan aja ketam tu. Yalah. Lambat lagi ke masak? Masak dah ni. Perut dah pedih dah ni. Bau dia. Nyucuk hidung ni. Ada sedapnya bau. Ni, masak lemak ni kalau kita tambah lagi cili api, memang meletup dia. Izzat, tolong Mama siapkan meja. Ida mana? Tak sampai lagi ni. Kata Karina nak hantar dia. Poin dengan boyfriend dia tu. Mana? Angkat. Tinggal pun dah. Abi buka. How are you? Fine, thank you. Sedap je bau. Mama tunggu. Hai, Ma. Antar. Okeylah, jam sikit. Biasalah kan. Hello. Ya. What? Bila? Okey. Datang sekarang. Okey. Lydia. Kenapa, Ma? Ida. Aunty, ini Amir, kawan Ina. Tapi Ida pun kenal dia.